1 week later. Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Enezan. Alright guys, so video kali ni saya just nak share dekat korang pengalaman aku menggunakan Sony ZV-1 ni. Kita tak naklah cerita pasal spek kamera ni sebab banyak dah channel-channel dekat luar sana yang dah cerita pasal spek ni. Saya just nak share dekat korang yang pengalaman aku menggunakan Sony ZV-1 ni untuk pada tahun 2026 ni masih berbaloi ataupun tidak korang beli. Yes, bagi aku masih berbaloi untuk korang beli sebab harga pun ya sekarang masih dalam 2,800 ke 3,000 macam tu lah sekarang ni. Body saja. Okay. Dan kualiti yang dia bagi dalam video, dari gambar, and then features-features yang ada dekat dalam ni kan, dekat dalam mod. Dalam mod ni dia ada intelligent auto and ada program auto. Program auto dengan intelligent auto ni, kalau intelligent auto dia akan auto macam dari segi ISO, dia punya frame per second dia akan auto lah, dia akan terus macam korang just buka kamera and then korang just shoot je. And then kalau macam program auto ni dia sama juga macam korang just buka kamera, tekan on, then boleh terus shoot. And bezanya korang boleh setting dalam program auto tu. Tapi kalau auto intelligent auto tadi dia tak dapat. Korang nak ISO tu, dia punya ketinggian kecerahan tu dia tidak akan dia tak akan dapat diubah lah dekat dalam intelligent auto tu. Kalau macam dalam program auto ni dia boleh, and dia boleh shoot terus. Okay. If lah kalau korang ada kamera macam contoh ada iPhone 15, iPhone 14 ataupun iPhone lah, ataupun korang ada yang kualiti kamera yang phone yang bagus, so tak perlu kot rasanya korang nak upgrade ke benda ni, kecuali kalau korang jenis yang memang nak shoot video and then korang just post dalam social media, so tak perlu kot nak beli ni. Tapi kalau korang jenis yang serius nak jadi seorang content creator, korang nak buat YouTube channel ke ataupun content ke, korang kena beli benda ni lah. Okay, so dia ada yang ni Mark 1 and satu lagi tu Mark 2. So korang boleh pilih lah. Yang ni pun saya dah rasa macam dah berbaloi lah untuk korang beli. Korang tengok, dia boleh pusing. Yes, sangat cantik. Dari segi video, dari segi gambar, memang kamera ni boleh bagi yang memuaskan lah untuk korang yang macam nak buat jadi seorang content creator kan. So dari gambar low light kamera ni dia memang bagi 100% memang kualiti yang sangat memuaskan. Kalau korang shoot kalau korang shoot waktu gelap, kalau korang shoot waktu malam, dia bagi kualiti gambar yang sangat memuaskan sebab yang ni dia ada sensor yang tak ada dalam handphone. So that's why lah handphone kadang-kadang kalau korang shoot malam dia macam nampak gelap kan. Yang ni kamera lah, biasalah kan, kamera memanglah sensor besar daripada phone. Macam korang ibaratkan macam ambil senang cerita sensor kamera dengan sensor phone, macam korang ambil satu baldi kecil and baldi besar. So macam itulah, yang baldi kecil tu tadi, yang mana lagi banyak menampung air, yang tu akan lebih mengeluarkan gambar yang lebih cantik lah. Kalau macam sensor ni dia lebih besar daripada sensor phone. Itu yang saya faham lah, sebab saya pun bukannya kata pro sangat tentang kamera ni. Ni pun orang yang bagi pinjam. So hari ni saya nak hantar kamera ni lah ke tempat asalnya. So ni pinjamnya. Okay, so insyaAllah one day if saya ada rezeki nak upgrade kamera, mungkin saya akan upgrade je nama Sony lah. Sebab bagi aku Sony ni dia punya dari segi autofocusnya dia memang cepat lah daripada kamera-kamera yang jenama-jenama yang lain. Sebab Sony ni dia punya autofocus tu memang cepat lah. Macam korang nak shoot, macam contoh korang nak tunjuk makanan, dia terus autofocus benda tu. And then kalau korang lari daripada gambar and then korang letak dekat muka depan, dia terus autofocus. So bagi aku Sony ZV-1 ni autofocus dia memang ngiem.
Hari ni saya nak hantar kamera ni dekat Viva City, jalan dekat Kuching City, dekat Kuching Viva City, dekat jalan mana kan entah, dekat mall lah, dekat Viva City. So saya kena hantar balik ni sebab saya dah guna kamera ni dari hari Jumaat hari tu lah, dari Jumaat minggu lepas. Sekarang dah berapa? Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh, seminggu dah saya guna kamera ni. Sepatutnya hari Isnin saya hantar, tapi memandangkan cuaca tak mengizinkan untuk saya menghantar benda ni. So hari ni dah halang-halang saya pergi ke luar kan. So saya hantar terus lah, sebab saya tak nak pegang lama-lama sangat kamera ni, sebab ialah kamera orang kan. So kita kena pulangkan. InsyaAllah guys, korang doakan saya, semoga saya boleh upgrade kamera ni. Kalau fikir-fikir lah, kalau diberi peluang and then ada nak upgrade kamera, saya mungkin akan upgrade kamera Sony ZV-E10 II. Yang tu kalau dapat memang gila. Harga dia sekarang ni body saja 4,000 lebih. 4,000 kot. Belum termasuk dia punya dia punya stand, and then belum termasuk dia punya lampu, tempat dekat lampu ke ataupun mic kot. So ya, saya pun bukannya pro sangat tentang kamera, apa-apa kamera lah, kamera DSLR ke ataupun kamera mirrorless. Yes. So sekarang pun saya guna Samsung Fold 5. Sekarang saya guna kamera. Ya, dulu guna Realme, sekarang guna Samsung Fold 5. So saya upgrade sedikit demi sedikit lah. So hopefully sekiranya ada rezeki, saya nak upgrade kamera. Saya nak beli satu kamera untuk upgrade kualiti gambar dalam channel Enezan. Yes, come on man. Tekan like, subscribe dan tekan notification untuk video-video terbaru dalam channel ni, okay? So bye bye, ciao, ngiem.